Assalamualaikum. Okay gang, so hari ni dah lalang aku nak pasang apa, hose radiator LC SR ni dekat motor aku review lah dekat Ampau kan. Macam mana dia punya apa, hose ni. Sebab aku pun first time kan nak pakai barang ni dekat motor aku. Sebab yang ori motor aku pun dah reput kan, dah lebih 10 tahun dah motor aku tu, tak pernah tukar. So ni aku nak pakai yang SR lah. Dia punya plastik nampak premium juga lah, tengok ada logo SR. Ini LC dia ada keluar sampai W15, W16 pun ada juga. Okay, kita tengok dalam dia. Ni first time aku nak pakai apa, yang brand SR ni. Okay, so apa kita tengok kat sini. Untuk LC dia main hose 3 set, 3 benda ni ya. Tapi dia punya material dia memang tebal juga. Cantik lah, tengok dia punya apa, silikon dia cantik, finishing pun cantik. Yang ni logo SR dia perfect lah, tak ada cacat. Boleh tengok. So yang ni dalam ni apa, Teflon cantik lah. Okay, lepas tu dapat ni stainless steel apa, untuk nak ikat apa, hose. Radiator hose ni dia bagi semua satu set, ada banyak lah. So siapa beli hose ni dia tak payah sakit kepala dah, terus PNT dekat radiator LC lah. Senang, harga pun mampu milik. So siapa nak beli hose ni, aku dah letak dekat bio aku, apa boleh tekan nombor 1. Okay, so kalau ada benda nak tanya boleh komen kat bawah. Nanti dah siap pasang kat motor aku tunjuk hasil dia macam mana. Alright, Assalamualaikum.